tahun pun. Tapi bini dia tu ada iman yakin. Tak macam kita sekarang ni. Tahu tak? Dengar tak? Ingat pasal Umi kahwin 10 orang. Tak nak. Mesti kena kahwin 10 orang. Oh, ayah tak ada berkahwin 10 orang. Tak lama lagi dia kahwin 10 orang kan tu. Islam dia benarkan kau yang 4 orang lah. Ikut Islam, bukan ikut. Tak ada, kita ikut Nabi, kita ikut Nabi Nabi Sulaiman, kita ikut Nabi Musa, kita ikut lulu kita dulu. Kita bukan Nabi. Masalahnya kau nak mati pun ikut cara Nabi, bangok. Tahu tapi tak payah. Kita kena ikut peraturan Islam. Nabi pun ikut lah. Bukan nak tahu tak? Islam tu pun, yang bunuh Sayyidina Ali tu, Islam juga. Yang isteri yang cemburu tu. Selepas Nabi meninggal, bermacam-macam. Lepas Umi meninggal ni, Umi tak tahu apa jadi. Itu pasal, apa yang Umi tulis, apa Umi dapat ilham, Umi tulis, Umi simpan. Macam kau study lah, Bohim. Apa yang cikgu kau cakap, kau tulis supaya kau ingat. Ini Umi ni tulis untuk panduan korang generasi yang terbaru. Itulah yang kitab tanpa huruf. Orang awam tahu apa? Ai. Dia orang tu awam. Berapa ramai yang dapat selamatkan orang? Bukan satu agama, seluruh agama. Nak berlaku peperangan nanti dia orang akan kembali asal. Kau faham tak? Tak faham? Parahlah.